Okay, kita ada satu fungsi baru untuk bantu buat auto label lebih cepat. Okay, kadang-kadang bila kita dah buat dalam chatbot AI kita, kita dah buat dalam chatbot AI kita ada letak label macam-macam, kita suruh AI kita letak label macam-macam kan. Tapi kadang-kadang kita tak buat label pun. Lagi-lagi yang mana yang buat chatbot ni menggunakan prompt dekat dalam uh, ChatGPT atau sebagainya. Jadi kadang-kadang tertinggal nak letak label tu untuk create di dalam auto label. Jadi bila tak register di dalam auto label, tak created lah label tu. Tak auto lah. Jadi apa yang kita buat, kita tambah add with AI. So apa AI ni buat? Nombor satu, dia akan extract label daripada closing flow kalau ada. Kalau tak ada, dia akan suggest new label yang sesuai dengan closing flow anda. Kalau ada, sedia ada, dia akan cuba improvekan kalau mungkin accuracy tu kurang. Kemudian dia juga detect label yang tak sesuai pun untuk bisnes sebenarnya. Contoh Alright, so ni dia demo requested yang ni tak sesuai lah. Sebab kita buat bisnes kereta sewa. Tiba-tiba ada benda ni kan, dia tak sesuai. So yang ni yang lama dia akan suggest untuk tambah supaya dia lebih tepat. Okay, so ini yang label baru yang disuggest lah. Macam tu. So kita boleh tekan je tambah sini. Kemudian kalau ni kita buat apply. Okay, not interested kita buat apply. So dia akan update yang sedia ada. Kalau yang mana remove, kita boleh remove, dapat dia buang. Okay, dapat kalau kata dia buang. Right, so kita boleh tekan done. Dan kita boleh save. And then kita juga boleh letak label yang ni upgrade lah di future juga. Contoh kita kata label kita buat satu label satu label yang mana yang kita dah beli hotlead lah. Tak ada lengkap. Contoh. So kita katakan tak ada lengkap adalah yang close lah. Kemudian tak ada close adalah not interested. Macam tu. Okay. Right, jadi kat sini lagi nanti kat depan nanti analitik nanti kita akan tambah supaya menunjukkan berapa closing rate anda. Okay. Right, so harap fungsi ini dapat membantu untuk anda buat chatbot yang lebih cepat dan lebih mudah dengan Ripala. Assalamualaikum.